identiti dan jiwa bangsa. Oleh itu, bahasa Indonesia dan bahasa Melayu berpotensi besar untuk diangkat sebagai bahasa diplomasi yang mencerminkan kehalusan budi serta kebijaksanaan. Antaranya termasuklah memperkukuh kerjasama dengan badan-badan antarabangsa seperti UNESCO dan ASEAN bagi memperluas pergunaan bahasa Indonesia dan bahasa Melayu dalam perakon serantau dan global. Ada kontestasi dengan bahasa Melayu. Orang Malaysia pasti akan mempromosikan bahasa Melayu, tapi bagi kita tidak, gitu ya. Bahasa Indonesia itu sudah harga mati karena itu adalah bahasa negara. Bertenang semua. The world is watching. Kita punya sidang ni live. Satu dunia boleh tengok. Satu dunia boleh tengok. Satu dunia boleh tengok. Halo, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian yang kembali hadir ke channel ini, saya ucapkan terima kasih banyak, dan juga yang sudah bantu dukung channel ini. Saya doakan semoga kalian sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, dilancarkan dalam segala usahanya dan urusannya, dan juga semoga Allah kabulkan segala hajat, doa, dan permohonan teman-teman semua. Amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman, di video kali ini ada salah satu video dari channelnya Ngobrol-Ngobrol ya, yang saya tampilkan di sini channelnya teman-teman ya. Nah ini channelnya, mari kita kunjungi, kita dukung, kita ramaikan channel ini agar channel ini makin besar lagi. Menarik, di judul video kali ini membahas tentang bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia, dan di judulnya gara-gara ditolak jadi bahasa resmi ASEAN, Malaysia kacaukan bahasa Indonesia yang sudah mendunia. Nah itu judul videonya teman-teman ya. Jadi entah apa ya yang dikacaukan Malaysia ini untuk bahasa Indonesia. Tapi kita penasaran bagaimana video lengkapnya, dan sengaja saya tampilkan di sini. Mari kita tonton bareng-bareng video ini. Dengan alasan serumpun, Malaysia berharap Indonesia tidak mempermasalahkan bahasa Melayu jika diangkat sebagai bahasa resmi ASEAN. Mereka juga mendorong supaya bahasa Indonesia dan Melayu disatukan demi dikenal dunia. Bahkan ada wacana dari pejabat Malaysia untuk memperingati bahasa Indonesia dan Melayu setiap tahun, lalu mengubah penyebutannya menjadi bahasa Melayu. Namun, rencana ini ditolak mentah-mentah oleh profesor asal Indonesia, karena bahasa Indonesia sudah lebih dulu diakui UNESCO sebagai bahasa internasional. Malaysia masih memperdebatkan bahasa karena keinginan untuk mendapatkan pengakuan global. Bagaimana mau diakui dunia? Wakil rakyatnya saja tidak cinta bahasa Melayu, sering mencampur adukan bahasa Melayu dengan bahasa British. Padahal Melayu yang murni adalah Melayu Riau, Melayu asli milik Indonesia. Pendidikan negara perlu terus diperkasa sebagai asas utama pembinaan bangsa, jati diri serta masa hadapan negara. Titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Baginda bertitah sekiranya kerajaan berhasrat memperkenalkan sistem pendidikan baharu, pelaksanaannya mestilah selari dengan dasar pendidikan kebangsaan serta menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa utama kerana kedudukannya sebagai bahasa kebangsaan. Peranan utama dalam memastikan bahasa Melayu diangkat sebagai bahasa kedua ASEAN. Katanya perbezaan istilah dan dialek antara negara seperti Malaysia, Indonesia, Brunei dan beberapa wilayah lain tidak seharusnya dijadikan alasan untuk bersaing. Menurutnya, langkah pertama ke arah merealisasikan hasrat tersebut adalah dengan menubuhkan kumpulan bertindak di peringkat tertinggi ASEAN bagi meneliti dasar bahasa ASEAN secara menyeluruh dan mencadangkan pelan hala tuju jangka panjang yang komprehensif. Selain itu, beliau turut menyeru agar kerjasama tiga negara utama penutur bahasa Melayu iaitu Malaysia, Indonesia dan Brunei diperkukuhkan menerusi usaha penyelarasan dan pembangunan serta mencadangkan pelaksanaan satu program tahunan dinamakan Bulan Bahasa Melayu ASEAN pada Ogos setiap tahun. Bertenang semua. The world is watching. Kita punya sidang ni live. Satu dunia boleh tengok. Satu dunia boleh tengok. Satu dunia boleh tengok. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim mengingatkan rakyat Malaysia yang enggan menerima bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan supaya tidak tinggal di negara ini. Until now, allocation 100 million approved by the budget not released yet, even single cent. Identiti dan jiwa bangsa. Oleh itu, bahasa Indonesia dan bahasa Melayu
berpotensi besar untuk diangkat sebagai bahasa diplomasi yang mencerminkan kehalusan budi serta kebijaksanaan tamadun serumpun kita. Dalam hal ini, usaha boleh digerakkan melalui pelbagai inisiatif strategi. Antaranya termasuklah memperkukuh kerjasama dengan badan-badan antarabangsa seperti UNESCO dan ASEAN bagi memperluas pergunaan bahasa Indonesia dan bahasa Melayu dalam pelakon serantau dan global. Ada kontestasi dengan bahasa Melayu. Orang Malaysia pasti akan mempromosikan bahasa Melayu, tapi bagi kita tidak, gitu ya. Bahasa Indonesia itu sudah harga mati karena itu adalah bahasa negara. Sikit speaker kalau boleh. Dah ulang benda yang sama, Kampar Jelutong sebagai contoh. Terima kasih speaker. Saya faham. Sekejap. Samalah pendang arah, pendang arah, pendang arah, sandang arah, pendang arah, pendang arah, sandang arah, pendang arah, pendang arah. Samalah. Till now, allocation 100 million approved by the budget, not released yet. Even single cent. Dengan izin. Saya tahu benda ni, saya dah jumpa dengan mitra Jawatankuasa dia dengan NGO semua. Ini sedih kepada masyarakat India. Okey, baik. Saya terus kepada Point of order. Sekejap, ada point of order. Tolong duduk dulu, Yang Muhammad Pendang. Hari itu speaker ada, saya suruh Pendang bangun jelaskan. Tuan Dia Speaker. tak berani. Okey. Hari ini dia ambil benda kesempatan. ni dah diusul. Dia ambil kesempatan Sekejap, Pendang. nak cuba Sekejap. untuk Saya defend. akan Mana selesaikan. boleh? Benda diusul. Baik, okey. Itu je Ya. Okey. YB Pendang, apa nak cakap? Benda ni dah diusul. Tunggu speaker buat keputusan lah. Dia dah usul, saya sebut 13 Mei tu. Dah ada semalam. Saya pun dah dapat surat dah, saya akan jawab. Jadi tak payah bangkitkan lagi. Tak Ya, tapi jangan ulang lagi. Kapal ulang Okey, lagi. okey. Jangan ulang. Saya tak ada keputusan lagi. Dah. Dua-dua. Okey, saya buat ruling. Ha. Seperti yang Pendang kata, saya pun difahamkan bahawa perkara ini adalah pertimbangan Tan Sri Speaker. Jadi kita jangan bangkitkan tentang isu ni. YB Pendang pun jangan bangkitkan lagi tentang 13 Mei ini. Sama ada nak pertahankan diri atau tidak, itu dah dalam pertimbangan YB. Ini fakta. Tan Sri Speaker. Ya, tak apa, fakta. Kita memang terima. Tak ada masalah dengan 13 Mei. Yang isunya adalah sama ada Pendang telah membangkitkannya dalam berkaitan dengan Tambah balik. isu lain. Tapi tak apa, teruskan. Tadi tentang apa? Saya ingat lagi pasal masyarakat India. Masyarakat India. Okey, teruskan. Okey, baik. Terima kasih Tuan Puan Yang di-Pertua. Saya ucap terima kasih lah. Sekarang ni kita 3R plus dengan dikatakannya, saya minta maaf. Kalau Jelutong menjadi ahli pengarah tidak melenting kepada PM, sepatutnya kamu kena bawa benda ini kepada PM. Kenapa hak masyarakat India yang 1 juta ni seperti dialisis apa semua tak dibangkitkan? Hak tuition anak-anak masyarakat India. Speaker. Jadi yang saya ingat lebih parah. Sekejap, YB Pendang. Ya, YB Jelutong. Saya tidak mahu, I don't want to waste time with Pendang. Tetapi memandangkan beliau telah membuat tuduhan Sekejap. tuduhan sangkaan jahat 366. Sekejap. Saya tidak mahu buang masa dengan Pendang. Saya dah meluat dengan dia. Saya cuma minta supaya Sekejap. saya Itu perkataan tu menghina. Saya minta supaya Balik. Yang di-Pertua Saya minta- 36 menghina saya. Sekejap. Meluat menghina saya apa? Sekejap. Speaker membuat Ini personal tak boleh bawa dalam bab ni. Ini- Tuan di-Pertua, personal tak boleh bawa. Dia menghina saya 36-6. Ini Boleh tarik balik meluat. sangkaan jahat. Koyak ni koyak teruk ni. Okey, 36-6. Pendang, apa jawapan kepada apa yang dibangkitkan oleh YB Jelutong? Itu benar peribadi, dia tak bolehlah sebut kata meluat. Kita Tak. Saya nak tahu tentang tadi apa yang dibangkitkan oleh Jelutong. Jelutong yang kata macam mana Pendang tahu dia tidak bawa kepada Yang Amat Berhormat Perdana Untuk Menteri. makluman Apa Tuan jawapan? di-Pertua, saya dah jumpa dengan Jawatankuasa Mitra dan juga NGO yang terlibat, yang buat tuntutan, klaim. Mereka datang jumpa saya. Tunjuk semua bukti-bukti doktor yang Ya, saya faham. Suresh. Isu bukan isunya. Isunya tadi YB Pendang kata ahli-ahli lembaga pengarah ni tidak membawa, sepatutnya bawa kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. lebih parah lagi dalam Speaker. kena tambah ni masa saya 4 Mei. Apa ni? Speaker. 37.2. Okey, sekejap. 37.2. Ya. Pengerusi boleh tidak membenarkan mana-mana ahli meminta penjelasan sekiranya didapati bahawa majlis mesyuarat tidak mempunyai masa secukupnya untuk menyelesaikan urusannya, dan jika pengerusi mempercayai bahawa niat ahli-ahli yang meminta penjelasan adalah semata-mata untuk mengacau ahli yang sedang bercakap. Itu point of order lah. Sekejap. Point of order. Bukan minta penjelasan. Kampa, I will handle this.
Saya speaker sekarang ni, pengerusi sementara, saya akan handlekan. Tak. Ya. Saya bangkitkan tadi sebab saya tengok terlalu tidak produktif. Kadang-kadang just nak dapat penjelasan benda-benda yang nak drag, ini membuang masa. Saya faham. Jadi YB saya mohon Putrajaya. speaker, saya mohon untuk tujuan sahabat-sahabat lain bercakap habis pada masa yang tepat. Kita street sikit speaker kalau boleh. Dah ulang benda yang sama, kampar jelutung sebagai contoh. Terima kasih speaker. Saya faham. Sekejap. Samalah sekejap, pendang arah, samalah. Okey, semua dah? Dah bertenang? Okey, saya akan jawab, YB Putrajaya. Saya faham. Olahan itu terlalu panjang sampai berminit-minit nak Putrajaya yang buat dah. Okey. Bertenang semua. The world is watching. Kita punya sidang ni live. Satu dunia boleh tengok. Whatever happens in this August House dengan izin adalah cerminan kita sebagai ahli-ahli parlimen. Sampai di sini video hiburan dari tetangga kita Malaysia. Semoga Anda semua terhibur. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info terbaru. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, itu keseruan parlemen Malaysia ya saat rapat parlemen. Wah, lumayan cukup menarik dan cukup ramai teman-teman ya. Jadi memang ada juga orang Malaysia ini yang menginginkan bahasa Indonesia merubah nama menjadi bahasa Melayu. Dan bagaimana pendapat teman-teman semua tentang video ini? Silahkan tuliskan di kolom komentar untuk pendapatnya. Video ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih banyak buat semua yang sudah nonton video sampai akhir. Dan saya mohon dukungan dari kalian semua untuk bantu subscribe channel ini agar channel ini makin baik lagi ke depannya. Silahkan kunjungi channel original video ini yang sudah saya tuliskan linknya di kolom deskripsi. Semoga kita dipertemukan lagi di video-video berikutnya. Saya akhiri video ini. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.